Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah hampir setahun, bulan 3 ni cukup setahun aku pakai motor ni, baru dapat setting absorber. Yang terbaik untuk motor modal. Rupanya ni aku nak cerita sikit lah. Rupanya absorber motor modal ni dia punya spring dia kecil kan. Jadi kalau kita turunkan dia punya adjustable ni dekat sini, spring ni tak main. Kita turun sikit dia tak main. Sebab tu dia rasa melatun-latun, rasa macam lompat-lompat, rasa tak sedap absorber. Sebab kita turun sikit, spring ni tak cukup untuk dia punya naik turun tu. Jadi koma bahasa Perak pula dah. Padahal patah. Jadi saya demo kena turun banyak sikit. Kena turun banyak ni. Ni aku turun 2 inci. Lebih kurang. Seputar jari ni boleh masuk. Ibu jari ni boleh masuk lah. Ibu jari boleh masuk dalam. Kamu kena turun setahun ni, barulah spring ni main. Turun naik. Kalau kita turun sikit saja, spring ni dia turun je. Dia tak tanda naik. Dia turun. Sebab itulah rasa melatun-latun. Rasa macam absorber rosak. Rasa macam tak sedap absorber ni. Rupanya absorber ni sedap juga. Tapi kita setting tak kena. Ni. Kamu boleh buat macam ni. Boleh tiru macam ni. Letak ibu jari ni, ibu jari masuk ke dalam. Lebih kurang, tak silap aku 2 inci kali. Buat macam ni, insya-Allah motor kau akan sedap. Pakai absorber original. Cuba dulu absorber original, tak payah tukar lagi. Ni. Boleh Semoga video ni memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih.